What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Dan kali ini dalam segmen KS Question Corner, kita nak bawa satu soalan daripada nakama kita yang bernama Su Lee, kata tak salah aku, ataupun Su Eli. So soalan dia, nanti akhir arc Elbaf, wilayah Elbaf bertukar jadi Luffy punya, kau rasa Shanks macam mana? So untuk menjawab soalan daripada Su ni, first of all kita kena establish soalan yang pertama, adakah benar wilayah Elbaf ataupun pulau Elbaf itu adalah di bawah jajahan Shanks ataupun milik Shanks? Yang itu kita masih lagi belum ada kepastian lah. Maksud aku, Dory, Brogy ataupun Jarol ni diorang serve under Shanks. Pada pandangan aku, kita tak dapat nak buktikan lagi benda tu, yang mana Elbaf milik Shanks. Sebab pada pandangan aku, ia lebih kepada ally. Sebab kalau kita nak kata milik siapa-siapa, boleh jadi milik milik Gaban, sebab Gaban lebih lagi awal dekat situ, ataupun milik Roger's Pirate dan Gaban menjaga dia, kan, sebab dia orang dekat situ. Tapi bukan milik Gaban juga, kan, sebab kita boleh tengoklah macam Gaban ni pun dalam political punya isu pun dia macam tak, bukan nak kata tak ambil pot lah, dia pun tak ada kuasa sangat. Sebab walaupun Gaban ada dekat situ, King Harold tetap buat decision apa yang dia nak buat. Dia nak ally dengan world government. Si Gaban ni tak ada nak kata apa. Dia duduk je lah kat situ. So pada pandangan aku lah, persoalan yang pertama yang kita kena establish adalah, adakah Elbaf ni milik Shanks, di bawah payung Shanks? Dia tak sama macam Wano. Wano ni memang di bawah payung Luffy. Dekat mana tu, dekat Fishman Island, memang di bawah payung sebelum ni, sebelum Whitebeard, lepas tu bawah jajahan Big Mom, lepas tu lepas liberasi di bawah jajahan Luffy pula. So itu memang jelas. Tetapi untuk Elbaf ni, sebab kita kena sedar bahawa Elbaf ini bukanlah pulau biasa-biasa, pulau yang dipenuhi dengan fighter-fighter, dengan warrior, sampaikan world government pun anggap yang bangsa diorang ni memang satu bangsa yang lebih hebat daripada mana-mana bangsa yang lain pun yang ada. Kau bayangkan macam itu. Lepas tu diorang ni pula decide untuk tubuhkan lanun, untuk tubuhkan pirate, kan. So kat situ saja sudah cukup untuk kita tahu betapa ganasnya bangsa jaya ni lah, kan. Dan itulah pada pandangan aku, kalaupun Elbaf ni berjaya diliberasi oleh Luffy pun, aku tak rasa Luffy akan claim bahawa itu adalah wilayah dia, itu adalah negara bawah jajahan dia. Pada pandangan aku, dia lebih kepada pasal pasal dia punya hierarki diorang tu. Macam diorang ni boleh berdikari sendiri lah. Tapi kita boleh nampak lah sekarang ni macam diorang tak mampu lah nak berdikari, kan. Tapi pada pandangan aku lah, sebelum ni dia bukan di bawah jajahan Shanks. Jadi itulah pandangan aku. Kalau tanya kau rasa Shanks macam mana, so even though Luffy berjaya untuk liberate, keadaan yang sekarang berlaku ni, soft apa yang berlaku sekarang ni, still itu tidak membuatkan Elbaf berada di bawah jajahan Luffy, unless Jarul berkata so dengan ini kami akan berada di bawah payung Luffy. Kalaupun dia cakap macam tu, itu tidak akan dia tidak akan mencala ego Shanks, ataupun tidak mencala image Shanks. Sebab pada pandangan aku, secara officialnya Shanks bukanlah pemilik untuk pulau Elbaf tu. Tapi mungkin korang ada pendapat lain, so sila tinggalkan pandangan korang di ruangan komen di bawah. So I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ni. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi